Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita PRN Melaka, PH akan kerjasama dengan BN. Adakah keterbukaan Barisan Nasional untuk berunding kerusi dengan Pakatan Harapan merupakan tanda awal bahawa kedua-dua blok ini akan kembali bekerjasama dalam menghadapi PRN Melaka? Atau sebenarnya ini hanya rundingan strategi untuk mengelakkan pertembungan sesama sendiri? Dan yang paling menarik, kalau Barisan Nasional dan Pakatan Harapan benar-benar mahu bekerjasama, siapa yang akan mengalah dalam soal pembahagian kerusi? Inilah persoalan yang mula menjadi perhatian selepas kenyataan terbaru pemimpin kedua-dua pihak. Menurut laporan pada 9 Ogos, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Fahmi Fadzil menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Fahmi menyifatkan keterbukaan itu sebagai satu peluang yang wajar diteliti, khususnya atas alasan kestabilan politik Melaka dan kepentingan negara. Dan ini bukan datang secara tiba-tiba. Sehari sebelumnya, Pengerusi Barisan Nasional, Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa Barisan Nasional masih membuka ruang rundingan mengenai pengagihan kerusi, termasuk kemungkinan pertukaran kerusi antara parti. Tetapi ada satu syarat penting. Menurut Zahid, rundingan mesti dibuat secara jujur dan ikhlas, serta tidak menjejaskan jumlah kerusi yang dimiliki setiap parti. Prinsip asasnya pula ialah kerusi yang sudah dimenangi sesuatu parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Jadi kalau kita dengar secara kasar, bunyinya macam mudah. BN terbuka. PH menyambut baik. Maka mungkin BN dan PH akan bekerjasama. Tetapi politik pilihan raya tidak semudah itu. Sebenarnya kita sedang melihat satu permainan politik yang jauh lebih besar. Pertama, kita kena faham kedudukan semasa di Melaka. Dalam Dewan Undangan Negeri Melaka, Barisan Nasional mempunyai kedudukan yang jauh lebih kuat berbanding Pakatan Harapan. Fahmi sendiri menyebut angka 21 kerusi untuk BN dan 5 kerusi untuk PH. Jadi apabila bercakap tentang rundingan, BN masuk ke meja rundingan dengan kedudukan sebagai parti yang mempunyai kelebihan besar. Persoalannya, apakah Barisan Nasional bersedia memberikan ruang yang besar kepada Pakatan Harapan? Dan lebih penting lagi, apakah Pakatan Harapan bersedia menerima pembahagian yang mungkin tidak terlalu menguntungkan mereka? Di sinilah rundingan sebenar akan menjadi menarik. Kita jangan lupa, politik kerusi bukan semata-mata tentang berapa banyak kerusi yang mahu ditandingi. Ia juga tentang kerusi mana yang mahu ditandingi. Kerusi bandar, kerusi campuran, kerusi majoriti Melayu, kerusi yang pernah dimenangi PH, kerusi yang menjadi kubu BN, dan kerusi yang mungkin boleh berubah tangan jika berlaku pertandingan 3 penjuru. Sebab itu kenyataan Zahid tentang menghormati kerusi yang telah dimenangi parti sangat penting. Ia memberikan gambaran bahawa BN mungkin bersedia berunding, tetapi bukan bermaksud BN akan menyerahkan kerusi secara percuma. Dalam bahasa mudah, pintu rundingan dibuka. Tetapi setiap kerusi ada harga politiknya. Sekarang kita masuk kepada persoalan kedua. Mengapa BN dan PH perlu mempertimbangkan kerjasama? Jawapannya mudah. Untuk mengelakkan perpecahan undi. Dalam pilihan raya negeri, pertandingan 3 penjuru boleh menghasilkan keputusan yang sangat berbeza daripada apa yang dijangka. Contohnya, kalau satu kawasan mempunyai penyokong BN, PH dan Perikatan Nasional yang hampir seimbang, perpecahan undi boleh menyebabkan parti yang mendapat undi paling kecil sekalipun menjadi faktor penentu kemenangan. Jadi daripada BN dan PH saling menyerang dan membuka ruang kepada PN, mereka mungkin melihat pilihan lebih strategik, berunding, menentukan kawasan masing-masing. Kemudian mengelakkan pertembungan tertentu. Tetapi di sinilah kita perlu berhati-hati. Rundingan kerusi tidak semestinya bermaksud gabungan politik. Ini sangat penting. Jangan kita terus membuat kesimpulan bahawa BN dan PH akan membentuk satu gabungan rasmi untuk PRN Melaka hanya kerana mereka bercakap tentang pembahagian kerusi. Dalam politik, dua parti boleh bekerjasama di kawasan tertentu tetapi masih mempunyai identiti, manifesto dan calon masing-masing. Malah, kerjasama pilihan raya boleh berlaku dalam bentuk yang sangat terhad. Contohnya, satu parti tidak bertanding di kawasan tertentu bagi memberi laluan kepada rakan. Atau berlaku pertukaran kerusi antara kawasan. Atau kedua-dua parti menentukan kawasan sasaran supaya tidak berlaku pertembungan yang boleh menguntungkan pihak ketiga. Jadi istilah yang lebih tepat buat masa ini ialah ruang rundingan. Bukannya sudah ada perjanjian kerjasama.
Dan inilah sebabnya kenyataan Fahmi perlu dibaca dengan teliti. Beliau tidak mengumumkan bahawa PH sudah bersetuju bekerjasama dengan BN. Beliau mengatakan keterbukaan BN itu adalah peluang yang baik untuk diteliti. Maksudnya pintu dibuka. Tetapi rundingan belum selesai. Sekarang kita lihat pula faktor ketiga. Siapa sebenarnya yang paling mendapat manfaat jika BN dan PH tidak bertembung? Jawapannya mungkin bukan BN, mungkin bukan PH, tetapi parti ketiga. Kenapa? Sebab apabila dua blok besar mengurangkan pertembungan, parti ketiga boleh menjadi lebih mudah untuk memusatkan seluruh jentera mereka di kawasan tertentu. Dan kita tahu bahawa politik Melaka juga sudah berubah selepas perkembangan politik nasional dan keputusan pilihan raya negeri serta pilihan raya umum sebelum ini. Perikatan Nasional tidak boleh dipandang ringan. Malah selepas keputusan pilihan raya di negeri-negeri lain sepanjang tempoh kebelakangan ini, kekuatan PN menjadi salah satu faktor yang perlu dikira oleh BN dan PH. Kalau BN dan PH berpecah undi, PN boleh mendapat keuntungan. Kalau BN dan PH bekerjasama di kawasan tertentu, PN pula mungkin cuba mengambil peluang daripada penyokong yang tidak selesa dengan kerjasama tersebut. Jadi setiap keputusan mempunyai risiko. Dan di sinilah PRN Melaka mungkin menjadi satu eksperimen politik yang sangat menarik. Kerjasama BN dan PH mungkin dapat mengurangkan pertandingan sesama sendiri. Tetapi pada masa yang sama, ia boleh mencetuskan persoalan lain. Adakah semua penyokong kedua-dua parti akan menerima keputusan tersebut? Ini cabaran paling besar. Kita boleh duduk di meja rundingan. Pemimpin boleh bersalaman. Pemimpin boleh bersetuju mengenai pembahagian kerusi. Tetapi akhirnya yang keluar mengundi ialah rakyat. Kalau penyokong BN tidak mahu mengundi calon PH, kalau penyokong PH pula tidak mahu mengundi calon BN, maka kerjasama di atas kertas belum tentu menjadi kerjasama di peti undi. Ini perkara yang sangat penting. Sebab politik bukan hanya matematik kerusi. Politik juga adalah emosi, identiti, sejarah dan kepercayaan. Ada penyokong yang selama bertahun-tahun diajar bahawa BN ialah lawan PH. Ada pula penyokong PH yang selama bertahun-tahun mengkritik BN. Sekarang tiba-tiba mereka diminta untuk bekerjasama. Itu bukan perkara mudah. Namun politik Malaysia selepas pembentukan kerajaan perpaduan telah menunjukkan bahawa garis pemisah lama tidak lagi sekeras dahulu. Apa yang dahulu dianggap mustahil, hari ini boleh menjadi bahan rundingan. Sebab itu PRN Melaka mungkin bukan sekadar pertandingan untuk menentukan siapa menjadi kerajaan negeri. Ia juga mungkin menjadi ujian kepada sejauh mana kerjasama politik antara parti-parti dalam kerajaan pusat boleh diterjemahkan di peringkat negeri. Dan di sinilah peranan kepimpinan negeri menjadi penting. Fahmi menyebut bahawa Adam Adli, yang merupakan pengerusi PKR Melaka, telah berhubung secara langsung dengan Ketua Menteri Melaka, Abrauf Yusof mengenai pengagihan kerusi di UN. Ini menunjukkan bahawa komunikasi antara kedua-dua pihak memang sedang berlaku, tetapi sekali lagi, komunikasi tidak semestinya bermaksud persetujuan. Ia mungkin baru peringkat awal. Mereka sedang mengukur keadaan, menguji reaksi, melihat kawasan mana yang berpotensi untuk dirundingkan, dan menilai sama ada kerjasama tersebut memberikan lebih banyak keuntungan daripada risiko. Bagi BN, persoalannya ialah, kalau mereka sudah mempunyai kekuatan di Melaka, mengapa perlu memberi terlalu banyak ruang kepada PH? Bagi PH pula, kalau mereka mempunyai 5 kerusi, adakah mereka mahu sekadar mempertahankan 5 kerusi? Atau mereka mahu menuntut lebih banyak kawasan untuk membuktikan bahawa mereka masih mempunyai kekuatan di Melaka? Inilah dilema sebenar. Dan saya melihat satu lagi persoalan yang lebih besar. Bagaimana pula dengan DAP? Sebab dalam PH, pembahagian kerusi bukan hanya mengenai PKR. Ada DAP, ada amanah. Setiap parti mempunyai kawasan tradisi, kekuatan jentera dan penyokong masing-masing. Kalau PH berunding dengan BN, keputusan di peringkat negeri perlu diselaraskan dengan semua komponen. Begitu juga dalam BN, UMNO, MCA dan MIC mempunyai kepentingan masing-masing. Jadi rundingan ini bukan sekadar 2 orang pemimpin duduk dan bahagi kerusi atas kertas. Ia melibatkan banyak lapisan. Dan sebab itulah proses ini mungkin mengambil masa. Sekarang kita masuk kepada persoalan paling panas. Adakah BN dan PH sedang menuju kepada kerjasama rasmi untuk PRN Melaka? Jawapan kita-kita FM buat masa ini. Belum boleh dikatakan begitu. Yang boleh kita katakan ialah terdapat tanda-tanda keterbukaan untuk berbincang. BN membuka ruang. PH menyambut baik. Perbincangan di peringkat negeri dilaporkan sudah berlaku. Tetapi belum ada pengumuman bahawa BN dan PH akan bertanding sebagai satu blok rasmi.
Jadi jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Namun kita juga tidak boleh menafikan bahawa perkembangan ini mempunyai makna politik yang besar. Sebab kalau BN dan PH benar-benar berjaya mencapai persefahaman, PRN Melaka boleh berubah menjadi pertandingan yang sangat berbeza. Kita mungkin melihat lebih banyak pertandingan 1 lawan 1. Dan apabila pertandingan 1 lawan 1 berlaku, keputusan boleh menjadi lebih jelas. Tetapi kalau rundingan gagal, maka kemungkinan pertandingan 3 penjuru kembali terbuka. Dan pada masa itu, setiap undi akan menjadi sangat penting. Satu lagi perkara yang menarik ialah prinsip yang disebut Zahid. Kerusi yang sudah dimenangi mesti dihormati. Ini mungkin menjadi formula asas rundingan. Kalau sesuatu parti menang di sesuatu kawasan sebelum ini, parti tersebut mempunyai alasan kuat untuk mempertahankannya. Tetapi politik juga memerlukan kompromi. Mungkin ada kawasan yang secara teori milik satu parti tetapi keadaan semasa sudah berubah. Mungkin calon baharu mempunyai kekuatan berbeza. Mungkin demografi berubah. Mungkin keputusan pilihan raya sebelumnya tidak lagi mencerminkan sentimen semasa. Sebab itu pembahagian kerusi tidak boleh hanya berdasarkan peta lama. Ia perlu melihat realiti politik baharu. Dan di sinilah kita boleh melihat satu kemungkinan. BN mungkin mahu mempertahankan kubu kuatnya. PH pula mungkin mahu mempertahankan kawasan yang sudah dimenangi dan menuntut beberapa kerusi tambahan yang mereka percaya boleh dimenangi. Bacaan kompromi berjaya, kedua-dua pihak boleh mendapat manfaat. Tetapi jika masing-masing terlalu tamak, rundingan boleh gagal. Dan apabila rundingan gagal, pertandingan 3 penjuru mungkin kembali. Akhirnya, rakyatlah yang akan menentukan. Bagi kita-kita FM, PRN Melaka kali ini semakin menarik kerana ia bukan lagi semata-mata cerita BN lawan PH. Ia mungkin menjadi pertandingan mengenai siapa paling bijak mengurus strategi, siapa paling berjaya mengawal jentera, siapa mampu menarik pengundi atas pagar, dan siapa mampu memastikan penyokong sendiri keluar mengundi. Dan satu perkara yang rakyat perlu perhatikan ialah ini. Adakah kerjasama ini dibuat kerana kepentingan rakyat atau semata-mata kepentingan survival party? Itulah soalan yang paling penting. Kalau BN dan PH mahu bekerjasama, rakyat berhak tahu apakah agenda mereka. Apakah dasar yang akan dibawa? Apakah komitmen terhadap pembangunan Melaka? Bagaimana isu ekonomi negeri akan ditangani? Bagaimana peluang pekerjaan akan diperluaskan? Bagaimana masalah infrastruktur, perumahan, pelancongan dan kos sara hidup akan diselesaikan? Sebab akhirnya, rakyat tidak mengundi semata-mata kerana pemimpin boleh membahagi kerusi. Rakyat mengundi kerana mereka mahu melihat masa depan negeri mereka lebih baik. Jadi kalau rundingan BN dan PH benar-benar berlaku, kita berharap ia bukan sekadar rundingan tentang siapa dapat kerusi A, siapa dapat kerusi B. Biarlah ia menjadi rundingan tentang siapa yang paling mampu menawarkan kerajaan negeri yang stabil, bersih dan berkesan. Kesimpulannya, adakah PH akan bekerjasama dengan BN dalam PRN Melaka? Hari ini jawapannya belum muktamad. Tetapi pintu sudah terbuka. BN menunjukkan keterbukaan untuk berunding. PH pula menyambut baik peluang tersebut. Dan apabila dua pihak yang mempunyai kekuatan besar mula bercakap tentang pembahagian kerusi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa strategi PRN Melaka sedang berubah. Tetapi cabaran terbesar bukan sekadar mencapai persetujuan pemimpin. Cabaran sebenarnya ialah memastikan akar umbi dan penyokong menerima keputusan tersebut. Kerana akhirnya, pemimpin boleh berunding di meja. Tetapi rakyat yang akan membuat keputusan di peti undi. Jadi kita tunggu. Adakah selepas ini akan muncul formula BNPH 1 lawan 1 di Melaka? Atau perundingan akan tersekat kerana perebutan kerusi? Dan kalau BNPH berjaya bekerjasama, siapakah yang paling tertekan? Perikatan Nasional? Atau sebenarnya parti-parti dalam BN dan PH sendiri? Inilah yang akan kita ikuti. Kita-kita FM akan terus menganalisis perkembangan PRN Melaka. Bukan sekadar melihat siapa bertanding, tetapi membaca strategi di sebalik setiap keputusan politik. Itu dia ulasan dari kita-kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.